Kak, nak tanya boleh? Azam tahun 2026 apa? Azam, saya tak nak Azam, saya nak Zakaria ke Fatamin ke. Apa benda Fatamin dah tiba-tiba ni? Orang tanya Azam 2026 tu apa? Azam 2026? Ya. Azam saya sekarang kan saya pakai kancil, tapi saya lepas nak pakai Ferrari lah. Okey, sebab yelah boyfriend saya kan anak datuk. Okey, sebenarnya saya nak bapak dia pula. Amboi. Sebab bapak dia banyak duit. Dah bagi anak nak bapak pula? Ya, betul. Dah lah, sekejap lagi saya sambung. Lain macam Azam dia. Lupalah nak ambil tadi makanan aku. Kak. Awak lagi apa? Saya tak habis tanya lagi. Apa lagi Azam akak 2026? Azam akak nak sihat lah. Apa lagi? Aku nak cantik, nak pakai baju saiz S lah. Nak cantik, nak buat kuku. Nak diet lah. Yelah, nak buat skincare apa semua lagi nak spa. Yelah, dah dapat boyfriend anak datuk kan. Ini besok ini kan? Tak sihat ni. Alah, tak apa. Besok kan baru masuk Azam tahun baru tu besok lah. Pukul 12 malam ni. Awak ni sibuk je lah. Merepek je lah Azam ni. Tadi nak Fatamin lah. Nak anak datuk, bapak datuk lah. Ini pizza pula. Sibuk lah interview aku ni. Akak ni tak sabar lah. Saya tak habis lagi. Apa lagi? Okey, inilah apa azam akak 2026. Okey, azam akak adalah akak nak menjadi primadona. Akak nak pakai kereta pelali ataupun orang yang bukakan pintu, akak duduk belakang bersenang-lenang, rumah akak ada kolam besar. Akak, kenapa lain sangat akak punya azam ni? Mestilah, tengok tak selipar akak cantik kan? Selipar akak ni bagus. Kalau akak sakit kaki, dia boleh urut-urutkan. Tak perlu yang tinggi-tinggi. Okey dah. Dah habis. Dah cukup. Okey, bye. Lah pakai slipper Jepun.